Berhenti. Rasa mengantuk gila setiap kali lepas makan? Ini bukan sekadar ngantuk biasa atau food coma. Ini sebenarnya badan anda sedang membunyikan amaran merah kencing manis. Public Health Malaysia (PHM) telah memberi amaran. Rasa mamai yang melampau selepas makan berpunca daripada paras gula darah anda yang turun naik seperti roller coaster. Apabila anda mengambil gula tinggi dan karbohidrat ringkas, gula darah melonjak drastik, memaksa insulin bekerja gila-gila yang akhirnya menyebabkan kejatuhan paras gula secara mendadak. Rasa kejatuhan atau crash inilah yang membuatkan anda rasa sangat letih dan otak menjadi lembap. Jika anda juga mengalami penglihatan kabur dan jantung berdegup kencang, itu tanda sensitiviti insulin anda sudah merosot. Jika anda tidak mengubah gaya hidup sedentary, kurang bergerak, dan diet tinggi gula, anda hanya selangkah sahaja lagi daripada disahkan menghidap diabetes. Ini bukan tanda penat biasa. Ini sistem metabolisme anda sedang menjerit meminta tolong. Mahu selamatkan nyawa? Caranya mudah. Tambahkan protein dan serat dalam setiap hidangan. Dan ini yang paling penting. Bangun dan bergerak ringan selama 10 minit selepas makan untuk menghalang lonjakan gula darah secara terus. Hantarkan video ini kepada kawan yang asyik tumbang selepas kenyang. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.